Kerjasama antara dua kementerian ini adalah untuk memastikan perkhidmatan kesihatan lebih dekat dengan rakyat jelata. Kementerian Komunikasi menjaga Sabahan. Selain daripada itu, projek kios tele perubatan juga diwujudkan di Nadi untuk mengurangkan kesesakan kat klinik kesihatan awam yang sangat-sangat padat. Kios tele perubatan ini juga boleh bagilah perkhidmatan, konsultasi, preskripsi ubat dan jugalah pemantauan melalui AI. Kerjasama antara dua kementerian ini adalah untuk memastikan perkhidmatan kesihatan lebih dekat dengan rakyat jelata. Inilah bukti yang paling baik untuk menunjukkan bahawa Kerajaan Madani melalui Kementerian Komunikasi selalulah buat terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia dan juga Sabah.